Mat'am Makulat Malizia. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Bukan orang Malaysia je datang, orang Arab pun suka nak merasai kenikmatan makan. Yang ni tuan-tuan, kita kena order dulu. Kena order dulu. Ya, ambil masanya mungkin dalam setengah jam lah kot. Sebab lepas Jumaat ni ramai betul orang makan. Tapi inilah ada menu-menu je lah ya. Menu-menu yang ada. Ya, Chinese pasta ke apa ke, nasi kan. Ya. Nasi goreng, telur dadah, kangkung, ini antara favorite ya. Kangkung bisos. Kangkung is a kangkung untuk Arab pun. Kemudian yang ni adalah pilihan jemaah. Yang inilah 3 rasa dengan stil 5 kan. 80 rial satu. Kemudian yang ni pun sedap ni, daging masak merah, ayam goreng kunyit, tom yum. Lazimnya memang ambil lah 2. Ada juga sate ni. Sate ni saya tak pernah rasa lagi, tapi kemudian lah. Yep. Oi, sampai dah. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Kangkung. Kangkung. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Laju lah. Satu nasi boleh makan 2 orang. Nala nasinya. Masak kau orang. Pecah dua. Luar biasa. Oh. Penuh. Masya Allah. Tok, sel lagi tok. Sini ya. Ha. Oh, Masya Allah, licin. Tak habis boleh bungkus, tak ada masalah. Allah. Dah basur lah, nampak? Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ada tak orang panjat kat tengah air buta ni. Memang tak ada lah, terbakar saja.